Hari tu ada orang datang jual barang kemasnya dan nak ambil duit cash. Jom kita tengok berapa ringgit yang dia dapat. Yang pertama, dia jual cincin sauh ni. Berat dalam 1.45 gram. 1.45 darab dengan RM505, iaitu harga jualan emas pada hari tersebut. Jadi, untuk cincin ni berharga RM732. Yang kedua, cincin bunga ni. Berat dalam 1.46 gram. Bernilai RM737. Seterusnya nak jual juga loket love ni. Berat dalam 0.15 gram, memang sangat-sangat ringan. Harga dalam RM76 sahaja. Akhir sekali ada rantai leher sauh misin ni. Berat dalam 3.49 gram. Berharga RM1,363. Jadi total yang akak ni dapat dalam RM3,308. Nah, terima kasih kerana jual dengan kami. Kami beli dengan harga tersebut. Tapi kalaulah akak ni datang pada 6 hingga 9 hari bulan Januari 2026, kita ada kempen trade-in dan buyback tertinggi tau. Trade-in kita ambil RM530 per gram untuk barang yang elok, dan untuk barang yang rosak kita ambil RM525. Dan kalau jual emas pula kita ambil RM520 per gram untuk barang elok dan RM515 untuk barang yang dah rosak. Jadi siapa yang nak jual emas tu boleh datang secepat mungkin di kedai emas Ramzan Jewellers. Terhad kepada 20 pelanggan terawal saja tau. Jemput datang.